Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang ni pukul berapa Pukul 3 ni Jabat Dun dikunjungi oleh si Tawa lah. Tawa ni suami duduk payung. Dia pun duduk di kawasan Bukit Naning. Suaminya hanya bekerja sebagai kelainan lori lah. So dia ni ada 2 anak. Datang ni minta bantuan daripada Jabdo ni berupa makanan dan juga kewangan. Walaupun beliau ni berada di pengundi Bukit Naning, suaminya bermarah ni, kami ni Jabat Dun ni tak sepati nak menolak. Walaupun kami ni pun kekangan juga lagi segi sumber lah. Tapi kami tak sepati lah nak menolak mereka ni. Yang pentingnya hasrat Datuk Salim Najib lah. Tak maulah ada orang yang tak makan. Kalau boleh setiap waktu makan ada makanan di atas meja. Jadinya hasrat mantan Datuk Salim Najib ni, kami seboleh-bolehnya akan cuba ikut ni ataupun menanganinya lah, yang memberi bantuan lah. So harap sumbangan yang sedikit ini dapat meringankanlah kekangan hidup hariannya. Ya, itu sajalah. Sekian, terima kasih.